Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai. Apa khabar pagi ni? So hari ni, pagi ni saya berminat nak kongsi satu tips untuk menjemput rezeki dengan surah Al-Fatihah. Kenapa surah Al-Fatihah? Kerana surah Al-Fatihah ni adalah surah pembuka. InsyaAllah esok kita akan masuk tahun baru. Ramai yang nak buat azam baru kan? So, marilah kita cuba untuk tingkatkan amalan rohani, lebih dekat dengan dia dengan cara yang Allah redai. Okey, so pagi ni saya nak kongsi ada 4 kaedah untuk kita menjemput rezeki dengan surah Al-Fatihah. Yang pertama, anda boleh buat adalah dengan membaca 41 kali surah Al-Fatihah bermula daripada Bismillahirrahmanirrahim, kerana itulah ayat pertama surah Al-Fatihah. Baca 41 kali ni di antara solat sunat subuh dan solat subuh. Okey, boleh faham? Okey, kaedah yang kedua adalah dengan cara anda membaca surah Al-Fatihah 7 kali. 7 kali selepas solat fardu 5 waktu. Okey, kaedah yang ketiga, anda boleh amalkan bila bangun tengah malam pukul 2-3 pagi, set jam. Okey, niat tahajud. Lepas solat tahajud, anda baca 41 kali surah Al-Fatihah. Dan yang keempat, kaedah yang anda boleh pilih adalah bila-bila masa anda terluang, ada masa. Okey, anda boleh pilih masa-masa yang anda sengang. Baca 313 kali selama 3 hari, 5 hari dan 7 hari. Cuba amalkan secara istiqamah dan konsisten. InsyaAllah kita akan rasa perubahan tu. Okey, dan tak lupa juga hari ini 31 Disember, okey, adalah hari terakhir untuk anda mendapatkan set collagen Shakri ni untuk cantik-cantik masuk tahun baru, azam baru. Okey, image baru. Okey, satu kotak ni ada 15 shade. Okey, hari ni hari terakhir untuk anda dapatkan. So jangan tunggu-tunggu lagi, hubungi saya di 012-463-7064. Beli 2 kotak. Okey, beli 2 kotak ni dapat diskaun 5%. Beli 3 kotak dapat keahlian percuma. Dan kalau beli 6 kotak dapat 1 kotak percuma. Mana nak dapat? Semua tengah jimat sekarang ni. Semua tengah bajet kan? So dapatkan segera collagen ni daripada saya. Jangan lupa hubungi saya 012-463-7064. Bye. Assalamualaikum.